mari kita mengetahui lebih lanjut tentang 3 adik-beradik sinaran yang sangat istimewa ini. Okey, cikgu akan pergi satu persatu ya. Yang pertama ialah sinar alfa. Sinaran alfa ialah sinaran radioaktif yang terdiri daripada zarah-zarah kecil yang dipanggil zarah alfa. Zarah alfa ini sebenarnya dia adalah nukleus helium yang membawa 2 proton dan juga 2 neutron. Okey, kita tengok secara umum dulu dia punya sifat untuk sinar alfa. Yang pertama dari segi cas. Cas bagi zarah alfa ialah positif. Kuasa pengayunannya adalah tinggi, kuasa penembusannya adalah rendah, manakala kelajuannya adalah rendah. Okey, sinar yang kedua ialah sinar beta. Sinaran beta ini adalah suatu alur zarah beta. Zarah beta merupakan elektron yang menyebabkannya dia bercas negatif. Jadi, cas bagi zarah beta ialah negatif. Kuasa pengayunannya sederhana, kuasa penembusannya sederhana dan juga kelajuannya adalah laju ataupun tinggi. Dan yang terakhir ialah sinar gamma. Sinar gamma ni dia bukan zarah tapi sejenis gelombang elektromagnet seperti cahaya, tapi dia lagi kuat dan berbahaya. Sinar gamma ni dia tiada jisim dan tiada cas, macam cahaya juga, tapi jauh lebih kuat dan boleh tembus hampir semua benda. Okey, macam cahaya ni dia boleh bila dia lalu dia akan terhenti disebabkan objek legap. Okey, cas bagi sinar gamma ni dia tak bercas. Okey, dia neutral, maksudnya bukan positif dan juga bukan negatif. Kuasa pengayunannya adalah rendah, kuasa penembusannya tinggi dan kelajuannya sangat laju. Okey, untuk ciri-ciri ini kuasa penembusan kita akan belajar lebih dalam video seterusnya. Okey, nampaknya cikgu yakin kamu semua dah tahu tentang ciri-ciri 3 sinaran ini. Okey, apa kata kita uji minda dengan soalan kuis yang ringkas berdasarkan penerangan tadi. Okey, soalan pertama, apakah yang membentuk zarah alfa? A. 2 elektron dan 2 proton, B. 2 proton dan 2 neutron, C. 1 proton dan 1 neutron, dan D. 4 elektron. Jawapannya kita tengok sama-sama. Okey, cikgu yakin kamu pasti jawab dengan betul, iaitu B. 2 proton dan juga 2 neutron. Okey, soalan yang kedua. Zarah beta ialah elektron yang bercas negatif. Nyatakan betul atau salah? Jawapannya adalah betul. Okey, tanya. Soalan ketiga. Sinar gamma ialah sejenis A. zarah bercas, B. gelombang elektromagnet, C. cahaya laser, D. gas radioaktif. Apakah jawapannya? Okey, dan kita lihat sama-sama. Okey, jawapannya ialah B, iaitu gelombang elektromagnet. Okey, soalan yang keempat. Sinar gamma tidak mempunyai jisim dan cas. Betul atau salah? Okey, jawapannya adalah betul. Okey. Dan akhir sekali, mari kita sama-sama imbas kembali simbol bagi setiap sinaran tersebut. Okey, sinaran yang pertama alfa. Okey, kamu ingatlah kalau alfa ni dia mula dengan huruf A kan, jadi simbol dia mestilah A nah. Okey, seperti A, beta seperti huruf B, gamma seperti huruf Y. Okey, tahniah anak-anak. Cikgu yakin kamu sudah menguasai ketiga-tiga jenis sinaran ini. Okey, kita akan berjumpa dalam video seterusnya. Sekian, terima kasih.